Babe, aku rasa kau dah banyak sangat tolong aku. Sebaik kau sedar. Sedar apa? Yang aku dah banyak tolong kau dan kau memang kena hargai apa yang aku buat untuk kau selama ni lah. Babe, aku menghargai kau selama ni kan? Aku nak kau jangan lembik sangat, Afi. Be a fighter. Hello. Aku dah masuk penjara ni. Apa tak cukup fighter lagi ke? Mo, tak mau nangis dah kan? Tak apa macam ni. You guys spend time together lah. I balik. Really pun not in a good mood. I balik rumah I lah. Loh, okey tak? Jangan. Jangan tiga Riri. Okey. Riri. Kan Daddy dah ada dekat sini ya. Baliklah. You don't need me, right? You need me? You need me here too? Ya, darling. It's all good. Dia nak you tidur sini dengan dia. Dia rindu dekat you. Kan? Kan, Riri kan? Okay, darling. Okay. Come in. Okay? Okay. Daddy will sleep you tonight. Okay, I'll stay back. Okay? Tak mau nangis lagi? Okey. Daddy sleep dengan Riri. Dah stop crying, darling. Tuan, logiknya mana ada orang kena pukul lepas tu nak ambil gambar? Saya ambil pun. Itu pun gambar tu saya hantar dekat kawan baik saya sebab saya nak minta tolong dengan dia. Walaupun muka saya lebam, bibir saya pecah, tapi dia tetap tak bagi saya untuk pergi klinik. Sebab apa? Takut saya nak buat report. Dia juga yang menangis-nangis, merayu dekat saya. Macam yang saya cakap lah, lepas dia pukul, lepas tu baru dia sedar. Kau jangan nak menipu lah. Ya Arif, saksi ini gagal mengawal perasaan marahnya ketika berada dalam keadaan saksi. Jadi, bagaimana kita nak percaya dia tidak melepaskan kemarahan ketika berlaku pergaduhan dengan suaminya?